1 dinar ini tak sama dengan 1 gram emas. 1 dinar dalam tangan saya ini bentuknya bulat dan dinar keluaran public gold ini ada motif Islamik di belakangnya. Untuk pengetahuan anda, beratnya adalah 4.25 gram. Ini pula adalah 1 gram emas bentuknya segi 4 dan untuk 1 gram keluaran public gold ini mempunyai pelbagai desain yang boleh kita pilih. Kalau dikirakan 1 dinar 4 kali ganda lebih berat daripada 1 gram. Nilai 1 dinar hari ini adalah sekitar RM1,900. Manakala gold bar pula sekitar RM460. Bagus untuk kita simpan emas fizikal yang tidak begitu besar supaya mudah untuk kita jual sikit-sikit bila tiba masanya untuk kita guna apabila memerlukan. Apa yang paling penting adalah anda mempunyai tujuan menyimpan emas. Simpanan di public gold tidak dikenakan charge dan tiada komitmen. Anda hanya perlu konsisten untuk mendapatkan hasil. Bagi yang belum mempunyai akaun Gap atau ingin membuka akaun untuk pasangan dan anak-anak, boleh mesej saya untuk saya bantu langkah-langkah memulakan simpanan emas. Follow for more.